Kita dah masuk hari ke-11 dalam konflik Iran ni. Dan apa yang kita nampak, ceritanya memang lain sangat bergantung pada siapa yang bercakap. Ada versi dari Iran, ada versi dari Amerika dan Israel. Jadi, jom kita cuba fahamkan apa yang betul-betul sedang terjadi sekarang ni. Tengok ni, dekat satu sudut kita dengar Donald Trump cakap, perang ni boleh habis cepat je. Tapi, kat sudut lain, Menteri Luar Iran pula balas, kami akan lawan selagi perlu. Jadi, mana satu ni? Keyakinan yang betul-betul atau sekadar mainan kata-kata perang? Inilah dua cerita yang sangat berbeza yang kita hadapi sekarang. Okey, jom kita mulakan dengan apa yang berlaku di dalam Iran sendiri. Macam mana keadaan dekat sana dengan pemimpin baru dan serangan yang tak henti-henti ni. Perkara pertama yang paling besar, kepimpinan Iran dah bertukar. Mojtaba Khamenei, anak kepada Ayatollah Ali Khamenei, dah ambil alih selepas ayahnya terbunuh. Bayangkan, tukar pemimpin masa negara tengah perang. Ini memang menimbulkan banyak persoalan kan? Adakah strategi Iran akan sama atau akan ada perubahan besar lepas ni? Dan respon dari rakyat Iran, wow. Walaupun negara mereka sedang diserang, ratusan ribu orang turun ke jalan raya di Tehran. Ini bukan setakat nak tunjuk sokongan pada pemimpin baru tau. Ini lebih kepada satu mesej yang sangat jelas kepada dunia. Kami tidak akan tunduk. Kalau kita tanya pihak Iran, kenapa mereka diserang? Jawapan mereka simple je. Kata jurucakap Kementerian Luar mereka, Amerika Syarikat datang nak pecah belahkan negara dan yang paling penting, nak ambil minyak. Inilah cerita rasmi yang mereka sampaikan pada rakyat dan juga seluruh dunia. Tapi, di sebalik semua cakap-cakap politik ni, ada harga yang perlu dibayar dengan nyawa. Angka korban di Iran sekarang dilaporkan dah melebihi 1,250 orang. Satu angka yang sangat menyedihkan. Dan nombor tu tak berhenti di situ. Cuba kita tengok pecahan dia. Lebih 10,000 orang cedera. Serangan pula bukan setakat kena sasaran tentera. Ada 40 orang terbunuh bila bangunan kediaman di timur Tehran kena bom. 5 lagi di Bandar Arak. Yang lagi teruk, bila kemudahan minyak diserang, satu Tehran diselubungi asap toksik. Kesan dia bukan pada manusia je, tapi pada alam sekitar sekali. Okey, cukup pasal Iran. Sekarang jom kita tengok dari pihak penyerang pula. Apa sebenarnya misi Amerika Syarikat dan Israel? Dan apa yang mereka kata mereka dah capai setakat ni? Dari Presiden Trump sendiri, mesejnya sangat-sangat jelas. Dia kata, kita belum cukup menang. Kita mahukan kemenangan mutlak. Apa maksudnya kemenangan mutlak ni? Maksudnya, operasi ni bukan saja akan diteruskan, tapi mungkin akan jadi lebih hebat lagi sampai semua matlamat mereka tercapai. Dan dari segi laporan tentera Amerika, mereka klaim kejayaan yang dicapai sangat besar. Tengok ni, lebih 5,000 sasaran dah kena serang. Tentera laut dan udara Iran, mereka kata dah hancur. 80 hingga 90% pelancar misil pun dah musnah. Keupayaan drone Iran pun dah berkurang dengan teruk. Kalau semua ni betul, maknanya kekuatan tentera Iran memang dah lumpuh teruk. Tapi, perang ni bukan sehala. Serangan balas dari Iran pun ada kesannya. Di Israel, dilaporkan ada 11 kematian. Salah seorang daripadanya adalah pekerja di tapak pembinaan dekat Tel Aviv. Ini bukti yang perang tak pilih mangsa, sesiapa pun boleh terkena. Masalahnya sekarang, api perang ni dah tak duduk setempat. Ia macam api yang merebak, dah mula tempias ke negara-negara jiran. Konflik ni dah jadi masalah serantau. Cuba bayangkan keadaan di rantau Teluk sekarang. Dekat Kuwait, 6 drone kena pintas. Arab Saudi pun sama. Drone dipintas dan dimusnahkan. UAE terpaksa onkan sistem pertahanan udara mereka. Dan yang paling sedih, di Bahrain, sebuah drone terhempas kat bangunan kediaman, 1 orang terbunuh. Ancaman tu dah jadi nyata. Dan disebabkan insiden tu, apa jadi? Bahrain terus tutup ruang udara. Semua flight Gulf Air, syarikat penerbangan kebangsaan dorang, kena gantung. Ini bukan setakat orang tak boleh travel tau. Ini satu kesan besar pada ekonomi. Sebab rantau tu sangat bergantung pada penerbangan. Kesan dia tak berhenti di situ. Dekat Lubnan, lagi teruk. Kematian dah lebih 486 orang dan hampir 700,000 orang hilang tempat tinggal. Itu dah jadi krisis kemanusiaan. Dekat Iraq, pangkalan tentera AS kena serang. Tapi yang paling buat semua orang risau, di Turki. Buat pertama kalinya, pertahanan udara NATO terpaksa pintas peluru berpandu balistik dari Iran. Bila NATO dah masuk campur, ini dah jadi satu level yang lain. Jadi, daripada konflik serantau, sekarang kita tengok macam mana ia bagi kesan pada satu dunia, terutamanya dari segi bekalan tenaga dan juga langkah-langkah diplomatik.
Fokus utama dunia sekarang adalah pada satu tempat ni, Selat Hormuz. Kenapa? Sebab ia macam lebuh raya utama untuk kapal-kapal tangki minyak. Hampir 20% bekalan minyak dunia lalu kat sini. Jadi kalau laluan ni terganggu sikit je, habis gegar satu pasaran minyak dunia. Dan kita boleh nampak kesan dia terus pada harga minyak, macam roller coaster. Harga minyak naik sampai $120 setung, lepas tu boleh jatuh balik sampai $90. Pergerakan naik turun yang gila macam ni menunjukkan pasaran tengah panik. Semua orang risau pasal bekalan minyak. Jadi, apa kuasa-kuasa besar dunia buat? Ada dua benda utama. Pertama, diplomasi. China, Rusia, Perancis, semua tengah cuba hubungi Iran untuk bincang pasal gencatan senjata. Kedua, tindakan praktikal. Negara-negara G7 dah bersedai nak keluarkan stok minyak simpanan mereka untuk stabilkan harga. Malah Perancis dan sekutunya dah ada plan nak buat misi pastikan Selat Hormuz tu sentiasa terbuka. So, kita sekarang berada di satu titik yang sangat kritikal. Terlalu banyak pihak yang terlibat, usaha diplomatik pun nampak rapuh dan risiko perang besar sangat tinggi. Persoalan yang tinggal sekarang, mampukah konflik ni dikawal? Atau adakah ini cuma permulaan kepada satu krisis yang jauh lebih besar? Satu soalan yang jawapannya akan membentuk masa depan bukan saja Timur Tengah, tapi mungkin juga seluruh dunia.